penganut agama. Tak kira lah agama Islam pun, agama Buddha pun, agama Hindu. Apa pun agama dia ada ritual penyembahan. Okey. So nak direct kepada Tuhan, sebenarnya hakikat dia tak perlu pun ritual. Okey, sekarang aku dekat ni tau, kat Genting Highland, dekat Chin Swee Temple Buddha. Okey, sekarang aku nak cerita sikit berkenaan dengan cerita pasal asal-usul Buddha lah, asal-usul agama Buddha. Aku tahu sikit lah sebab dulu pernah belajar kan. Aku cari tempat dulu untuk duduk dan kita sembang sikit. Okey. Inilah dia Buddha tu. Tapi nama sebenar dia bukan Buddha, nama sebenar dia Siddhartha Gautama Buddha. So dalam agama Buddha ni asal-usul dia daripada diambil daripada daripada Hindu tau. Okey. Ada yang keliru daripada Hindu ke ataupun Hindu ambil daripada agama Buddha ni. Tak apalah, itu daripada awal lah asal-usul. Okey. So daripada agama Buddha ni sebenarnya dia ada 3 cabang, iaitu kita panggil dia Trinity. Macam agama Kristian, dia ada Roh Kudus Allah, dia ada Roh Kudus Allah dengan Yesus. Okay, so Trinity. So agama Hindu pun dia ada tiga juga cabang Trinity, 3 Tuhan. Vishnu, Shiva and Brahma. Okay. So macam agama Buddha ni pula, dia daripada Roda Dharma pertama. Yang kedua daripada Triratna. Triratna ni dipanggil Tripitaka daripada bahasa Sanskrit lah. Tripitaka ni daripada kitab 3 kitab. So dia ambil 3 kitab tu digabungkan dijadikan satu kitab. So dia panggil kitab Tripitaka. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga dia panggil Buddha, Dharma, Tripitaka dengan Pancasila. Pancasila ni dia macam kerajaan Islam, kita panggil rukun Islam. Dia kena ada duduk dalam depan bidu. Kalau lelaki kita panggil bidu, kalau perempuan kita panggil biduni. Kita duduk depan di depan bidu tu, duduk bersila and buat macam ni. Okey, dia buat macam ni tangan tu, and then dia lafaz ijab lah, dia lafaz satu perkataan, 5 perkataan tau, untuk menganut agama Buddha. Jadi diorang nak ke Tuhan tu, dia tak boleh direct terus straight to point kepada Tuhan, tak boleh. Dia kena ikut 3 cabang. Yang pertama tu Buddha, yang kedua tu Triratna, yang ketiga Sanggar. Okey, Buddha ni Buddha lah, nama patung tu lah. Dan tu ada cerita di sebalik itu. Itu panjang lah nak hurai benda tu. Agama Buddha ni dia ada roda. Okey, lambang dia, dia ada lambang. Okey, lambang, betul ada 8 batang. 8 batang. So 8 batang tu adalah jalan nak kepada Tuhan. So di tengah-tengah tu dia dipanggil lambang satu, ada lambang. Tepi tu rusa. Ada cerita dia lah kat satu taman rusa tu. Okey, tu tak apa, tu cerita lain. Tengah tu dia panggil okey, tengah tu dia panggil syurga nirwana. Okey, syurga nirwana. So dia ibarat macam kau duduk di sebelah Tuhan untuk sampai satu hakikat tu. Itu agama daripada asal-usul lah, daripada Buddha punya. Mengikut kajian, agama Buddha ni adalah agama yang tertua dari India. Lama-kelamaan agama ni telah tersebar luas, terutamanya ke negara Indonesia. Di antara ajaran Buddha yang terpenting adalah menghormati manusia, tumbuhan dan haiwan. Untuk ajaran Buddha ni, dia selalu kena ada energi ataupun always think positive. Dia nak direct kepada Tuhan, dia tak boleh, tapi dia kena guna perantara. Okey. Itu daripada Islam, daripada Hindu, daripada Buddha lah. Sebab agama ni dia, apa makna agama ni? Agama ni jalan. Okey, jalan. Jalan ni dicipta oleh manusia sendiri. Macam Kristian pula, dia ada Isa Yesus. Okay, nak kepada Tuhan tu dia kena follow Yesus punya cara ataupun jalan. Semua agama dia ada follow manusia tu ataupun legend, one of legend. Okay, tapi dia membawa wahyu untuk sampai kepada Tuhan. Sebenarnya dia orang pun manusia juga. Kita kalau faham betul konsep Tuhan ni, kalau kita kenal betul Tuhan ni macam mana, kita boleh sampai kepada dia juga, sampai. Tapi itu kena mengaji bab lain pula.
kena kupas, kena hurai lain pula lah. Yang tak nak tu dia tak sampai lah, dia kena ikut dia orang lain. Sebab tu lah kita ni kalau nak beragama tak boleh ikut, tak boleh tiru-tiru ataupun copy paste. Faham tak? Dia kena follow betul-betul, atau kenal betul, dia akan dapat macam mana legend-legend setiap agama ni berdiri. Ritual penyembahan. Okay, setiap agama dia ada ritual penyembahan. Dia ada simbolik. Dia ada macam, okay, first takluk mata kita boleh tengok orang tu sedang sembahyang, sedang melakukan satu perbuatan ritual, iaitu ritual penyembahan. So jadi sebenarnya ritual penyembahan ni dilakukan oleh setiap penganut agama. Tak kira lah agama Islam pun, agama Buddha pun, agama Hindu, apa pun agama dia ada ritual penyembahan. Okay, so nak direct kepada Tuhan, sebenarnya hakikat dia tak perlu pun ritual. Sebab ritual ni adalah untuk jin ataupun untuk syaitan apa semua. Dia perlukan penyembahan, dia perlukan ritual atau perbuatan. Tapi untuk Tuhan ni Tuhan tak perlu ritual ni semua ni, sebab dia sangat berkuasa. So dia tak memerlukan orang untuk melakukan perbuatan atau ritual untuk ke dia. So sampai situ je lah. Apa pun sambung next time.